5 jenis makanan baik untuk buah pinggang kita. Nombor 1 adalah blueberry. Blueberry adalah sejenis yang boleh antioksidan untuk badan kita, bagi tekankan radikal bebas untuk pergi rosakkan kita punya organ. Nombor 2 adalah ikan salmon. Ikan salmon ada omega 3 untuk bantu kita punya jalan paip darah, kita punya darah punya condition jadi cantik. Dia baik untuk kita punya buah pinggang juga sebab dia dua-dua ada related. Nombor 3 adalah bawang putih, garlic. Garlic adalah sejenis food yang untuk boleh bagi kita ganti itu benda yang masing-masing punya tahu. Nombor 4 adalah tofu. Tofu adalah sejenis protein yang plant-based protein. Tolong kita untuk mengurangkan consumption of processed meat. Macam contoh macam sausage ke atau benda yang telah diproseskan. Banyak garam dekat dalam punya. Last sekali adalah kubis. Kubis adalah sejenis sayur. Dia punya fiber yang memang sangat tinggi dan juga dia boleh bagi kita rasa lagi kenyang. Kaloris pun rendah. Kurangkan selera makan untuk makan benda yang bukan-bukan. Macam itulah. Siapa nak tahu apa-apa minuman yang boleh baik untuk kita punya batu karang, sila komen 1. Suka video Boss CY, boleh follow, like, komen dan share. See you on next video.